Review Sirin Mont Kiara bang. Wah, rumah kat Sirin ni memang cantik. Nama pun Sirin. Wife saya pun in love juga rumah ni. Hari tu saya ada tengok posting daripada The Rumah House tentang iklan rumah ni. Betul-betul cantik. Warna putih, fully renovated. Kawasan pula memang betul-betul VIP. Unit yang The Rumah buat video ni pun memang dah fully furnished. Berapa income yang selesa kalau nak sewa kat sini? Jom kita breakdown. Kos untuk penyewaan sebulan RM22,000. Untuk sewa standard 2+1, 2 bulan sewa RM44,000. 1 bulan sewa lagi untuk utility RM22,000. Untuk tenancy agreement dan juga stamping saya anggarkan dalam RM1,000 lah. Total up deposit awal untuk sewa dekat Sirin ni adalah RM67,000. One off. Rumah ni memang cantik, besar, 3 tingkat. Dah sewa sini takkanlah kau nak isteri kau tolong mop setiap hari sampai patah pinggang. Kalau letak robot vacuum tu pun setiap hari dia boleh meletup. Dan untuk maintain rumah yang macam ni kenalah hire helper ataupun orang gaji. Kita kira pula dia punya kos bulanan. Sewa sebulan RM22,000. Untuk cleaner ataupun maid katalah seminggu RM500. Kalau sebulan RM2,000. Untuk utility kita boleh budget. Electric bill RM1,200. Air lebih kurang RM200. Internet ke Astro, Netflix lebih kurang RM300. Total up cost bulanan untuk maintain rumah ni adalah RM25,700. Berapa income yang selesa kalau nak menyewa dekat Sirin ni? Setelah nak gunakan 40% daripada income, sebulan income kena ada RM64,250. Kalau nak gunakan 30% daripada income, sebulan income kena ada RM85,666. Tapi rumah yang mahal-mahal macam ni, baik beli je. Kenapa nak sewa? Sebab target market dia bukan kau dik, bukan aku juga. Rumah ni khas untuk orang-orang yang kaya, golongan T1 tapi dia tak nak memiliki. Sebagai contoh expatriate, CEO, fund manager, golongan yang mahal kaya ni, T1 ni, diorang lebih rela menyewa daripada beli. Sebab apa tau? Senang nak relocate, tak perlu keluar modal besar untuk renovation, tak perlu nak pening kepala untuk defect ke legal issue. Ada banyak lagi tempat, sources yang diorang tahu untuk labur yang bagi return lagi tinggi daripada rumah. Selalunya golongan macam ni maksimum 3 ke 5 tahun je dia akan duduk. Lepas tu diorang akan pindah, settle down dekat negara luar. Duduk kat Norway, buat apa duduk kat Malaysia? Kalaulah ada orang yang sewa rumah sebulan RM22,000, tak bermaksud dia ni tak mampu. Golongan ni memang terlampau mampu sampai dia dah tahu saving diorang tu lagi banyak benefit kalau di invest dekat tempat lain. Duduk rumah yang sama sampai ke tua bukan priority.